Kalau nak Allah, kena kosong. Diri tak ada. Siapa Allah? Kalau kita duk kata aku pandai, aku bijak, aku. Kalau kata aku, Tuhan tak ada. Sebab tu kita, kalau nak Tuhan, kena buang diri. Buang diri bukan buang diri dalam laut. Buang aku tak ada. Sebab itu, kena ambil tu kata-kata tu, kenali tu, tulis bagi elok, tak di rumah. Jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Kalau kamu tak faham, pasal berhenti. Bila faham, jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Ibu jaga-jaga. Pasal apa? Jaga-jaga ni dia macam polis buat tu, siren tu, jaga-jaga. Amaran keras. Pasal apa? Sebab dia satu yang berbahaya. Jaga-jaga. Rasa diri ada tu satu yang berbahaya. Pasal apa bahaya? Tak dekat dengan Tuhan. Tu bahaya dia. Jauh daripada Allah. Allah tak jauh dengan kita. Allah dekat dengan kita. Kita yang jauh dengan dia.